kita membuat dua. Maka dalam bahasa Arab, penambahan dua itu menjadi ani. Ni tambahannya. Ani. Contoh. Ukhtun. Maka kita tambah ani menjadi dua rumah. Kalau kita sebut saya mempunyai dua orang anak lelaki, maka kita sebut li ibnun, asalnya ibnan. Macam ni. Awak ada berapa orang anak? Wa bintun. Sahih. Ustaz, kenapa guna lahab? Kerana yang pertama, untuk mempunyai kepada orang, kita menggunakan li asalnya, kan? Li. Asalnya li. Kenapa berubah menjadi la? Kerana di